Sorotan berita setakat jam 2 petang Selasa 10 Februari 2026. Kesukaran Amanah menjelaskan naratif dan identiti politiknya kepada pengundi Melayu menyebabkan parti itu dilihat sukar meraih undi kaum tersebut, kata penalisis. Syazal Shukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, isu utama perlu ditangani Amanah bukan sekadar angka sokongan tetapi kekaburan mesej politik parti di mata pengundi Melayu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggesa semua kerajaan negeri mematuhi ketetapan Kerajaan Persekutuan berhubung pembinaan rumah ibadat secara tidak sah bagi memastikan keselamatan dan kematangan negara pada masa hadapan. Anwar berkata keputusan berhubung isu rumah ibadat bukan dibuat secara tergesa-gesa atau bersandarkan kepentingan sempit mana-mana pihak. Sebaliknya, kerajaan mengambil masa lebih 2 tahun untuk meneliti dan mendengar pandangan semua pihak sebelum mentamatkan perkara itu. Perbalahan politik mengenai pilihan raya Majlis Tempatan kembali hangat selepas dilaporkan bahawa satu kajian kebudayanlaksanaan sedang dijalankan berhubung pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur. Gesaan untuk mengembalikan semula pilihan raya tempatan dibangkitkan sekali lagi tahun lepas oleh seorang pemimpin DAP susulan penamatan Perkhidmatan Bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur, Maimunah Sharif secara mengejut hanya setahun lebih selepas beliau dilantik. Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap bekas pengerusi Fedla Isa Samad kerana menerima rasuah kira-kira 3 juta ringgit berkaitan pembelian hotel di Kuching 12 tahun lepas. Pada 2021, Mahkamah Tinggi mensabitkan Isa bersalah atas 9 tuduhan rasuah membabitkan sejumlah 3.09 juta ringgit. Isa dihukum penjara 6 tahun dan didenda 15.4 juta ringgit. Terdapat festival air tradisional di Semenanjung namun acara yang diadakan di jalanan tidak termasuk dalam salah satu tradisi tersebut, menurut seorang aktivis budaya dan profesor seni. Muhammad Gaus Nasiruddin dari Universiti Sains Malaysia berkata, festival muzik air yang dijada berlangsung di Bukit Bintang Kuala Lumpur dari 1 hingga 4 Mei tidak berpaksikan sebarang tradisi sedia ada dan keadaannya sama seperti kebanyakan festival lain yang dianjurkan di jalanan atau rumah bandar. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.